Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rashidi Johan. Saya ingin berkongsi dengan semua berkaitan dengan satu aplikasi yang telah dibangunkan yang dinamakan Tesis Opsi ataupun Automasi Formatting Tesis Opsi, di mana program ataupun aplikasi ini boleh digunakan untuk menjana struktur tesis penulisan yang mengikut format opsi. Okey, apabila anda mendapatkan installation anda yang akan diinstal dalam thumb drive, anda akan nampak ada satu folder yang dinamakan My Thesis. Okey. Double klik folder ni, anda akan nampak beberapa folder yang lain. Jadi daripada bab 1, 2 dan seterusnya, dan final thesis dan template. Okay, sebenarnya tujuan folder ini diwujudkan untuk membantu anda menguruskan bab-bab dalam penulisan tesis. Setiap folder ni tidak mempunyai apa-apa file kerana kita belum menjana file tersebut. Okay. Apa yang ada hanya dalam template tesis. Dalam template. Dalam folder template ni ada 4 file, satu borang dan satu perakuan. Ada 2 file yang mengandungi makro programming yang bertujuan untuk menjana struktur. Okay. Kalau perhatikan di sini ada tanda seruan antara 2 file ni. Okey, seterusnya saya ingin menunjukkan kaedah penggunaan template tulis bab dahulu. Ada 2 template tadi, satu kompilasi, satu tulis bab. Okay. Dalam template tulis bab ni kita akan lihat bagaimana kita nak setting trust center, di mana membolehkan Microsoft Word membenarkan makro programming dalam template ini dilaksanakan. Yang kedua, bagaimana untuk memulakan penulisan bagi bab. Okay. Double klik file tulis bab. Okey, anda akan dapati ada satu pop-up dialog box yang akan dipaparkan menunjukkan bahawa makro programming dalam file ini telah disable ataupun dihalang daripada dilaksanakan. Okey, klik OK. Dan dekat sini option, klik option, enablekan content dia, OK. Okey, satu pop-up dialog box akan memaparkan pengesahan bagi penggunaan aplikasi ini. Klik OK dan anda dah boleh menggunakan. Untuk mengelakkan daripada Microsoft Word menghalang setiap kali anda membuka file tersebut, maka saya dicadangkan kita setting pada trust center ni. Klik pada trust center setting, and then enablekan dia, and then klik OK. OK. Jadi selepas ni tidak akan timbul lagi dialog box yang menghalang ataupun yang disable makro programming dalam file ini. Okey, seterusnya untuk memulakan penulisan bab, kita akan lihat 4 poin di sini. Yang pertama, bagaimana kita nak menggunakan nombor bab. Yang kedua, menaik tajuk dan subtajuk. Yang ketiga, menaik teks dalam perenggan dan perenggan akhir. Dan yang keempat, menambah subtajuk. So, yang pertama kita tengok bagaimana kita nak tukar. Kita tak boleh delete bab satu ni. Kita perlu menukar nombor pada bab tersebut. Kalau kita delete, apa akan jadi? Link pada nombor ni akan hilang. Oleh itu, kita kena right click, and then klik pada numbering, klik pada set numbering value, kita tukarkan kepada bab, nombor bab yang kita hendaki. Secara automatik, nombor di sini akan berubah. Okey, jadi saya balik semula kepada bab 1. Kita balik kepada bab 1 semula. Okay. Setiap kali kalau kita tersilap, kita undokan dia sehingga timbul balik bab tersebut. Okay, untuk menaik tajuk, kita klik saja dan terus typekan tajuk. Okay, pendahuluan. Sama juga dengan subtajuk, kita klik dan type saja subtajuk tersebut. Okay. Dan perenggan pertama pun sama, kita akan klik dan type perenggan pertama, perenggan kedua dan seterusnya. Sekiranya kita ada perenggan yang ketiga dan seterusnya, kita hanya tekan enter untuk perenggan yang berikutnya. Ataupun sekiranya perenggan yang ketiga itu merupakan perenggan terakhir, kita perlu jana kod di sini, add perenggan akhir. Ini dia akan menunjukkan perenggan. Apa beza perenggan yang kedua dan ketiga, yang akhir? Perhatikan ada perbezaan jarak di sini. Ini menunjukkan bahawa
Ini adalah jarak di antara perenggan di dalam sub tajuk. Ini adalah jarak di antara satu kandungan dalam sub tajuk dengan sub tajuk berikutnya. Untuk menjana kita punya sub tajuk yang berikutnya, kita hanya klik huruf A di sini, sub tajuk. Dia akan menjana sub tajuk yang kedua. Perhatikan di atas, satu dan yang kedua. Kalau yang ketiga dan seterusnya, kita janakan sub tajuk yang ketiga, enter sub tajuk yang ketiga. Kalau kita nak dapatkan sub di dalam sub tajuk tersebut, kita hanya klik button indent. Okay, dia akan automatik tukar, di bawah akan secara automatik tukar. Okey, yang seterusnya kita akan sambung lagi 3 poin yang berikutnya, iaitu cara bagaimana memasukkan jadual, cara bagaimana untuk memasukkan rajah dan cara untuk menyimpan fail bab 1 ni. Okay, di sini kita dah selesai. Andai kata di sini di hujung ni kita nak masukkan jadual, contoh kita tekan enter, ada ruang space, kita klik pada butang add jadual, sistem akan janakan jadual kita. Jadual nombor 1. Kalau ada 2, kita klik yang kedua, dia akan jana 1.2. Andai kata di antara 2 ada satu lagi jadual di tengah-tengah, jadual di bawah ni contoh jadual senarai keperluan. Okey. Yang ni senarai pemilihan contoh. Okey. Kita jalan yang ketiga, dia akan automatik keluar 2, yang di bawah akan jadi yang ketiga. Dan seterusnya. Okey, jadual ni nombor ini mengikut pada bab dan ini adalah bilangan jadual tersebut. Dia tak kira dia berada pada sub tajuk yang mana, dia akan menyambung nombor yang berikutnya untuk masukkan jadual. Okay, seterusnya, sekiranya kita nak masukkan gambar rajah, contoh button yang seterusnya, add rajah. Kita klik pada add rajah, dia akan pop up dia akan jana satu structure. Kita double klik di sini dan kita cari kat mana rajah tu disimpan. Ini contoh, double klik, dia akan pop up insert picture. Tapi kan saya nak ambil rajah ni, saya klik insert. Okay. Dia akan masukkan gambar tu dalam ruang yang disediakan. Okey, di mana? Di sini. Okay. Rajah punya numbering sama dengan jadual punya numbering. Okay. Dia akan jana yang berikutnya. Kalau ada jadual yang rajah yang berikutnya, kita klik, dia akan jana rajah yang berikutnya. Double klik, dia akan keluar rajah, and then klik insert, dia akan masukkan rajah yang berikutnya dalam kotak yang disediakan. Okey, masukkan rajah. Okay, now sekarang ni bagaimana nak save? Kita hanya klik butang save. Okay. Klik butang save, dia akan savekan dokumen kita. Kita kena cari di mana kita punya thumb drive dan kita masukkan dalam folder bab 1, tulis bab, jadikan dia bab 1 and then save. Okay, bagaimana bila kita nak buka? Andai kata kita close yang ni. Okay, kita close file ni. Kita nak buka tadi, kita pergi kepada bab 1. Kita hanya perlu double klik je bab 1 ni, dia akan terus buka file yang telah kita masukkan maklumat dengan link pada template tesis. Okay, semasa dia buka, kita kena sabar sedikit, dia akan mengambil masa untuk pengesahan. Okay, pengesahan akan keluar seperti biasa, sama yang tadi. Okey, button di sini akan keluar. Okay, ada kali dia akan keluar dua button ni, dua kali. Okay, ini mungkin ada berlaku kesilapan semasa penjanaan. Okay. Di hujung sekali ni ada satu lagi button yang merujuk kepada maklumat. Okay, ini maklumat berkaitan dengan aplikasi ni. Okay. Ada tertera maklumat saya dan rakan-rakan penyelidik yang lain yang terlibat dalam penghasilan template tesis ni. So, kalau ada sebarang masalah dalam penggunaan template tesis ni, boleh email pada saya, boleh WhatsApp, SMS pada saya. Okay, saya rasa untuk file ini setakat ini sahaja dahulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat menggunakan template tesis format UPSID. Sekian.